Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan menceritakan tentang tajuk berkaitan dengan bahan dan salutan logam. Salutan logam ialah proses untuk menambah lapisan pelindung pada permukaan logam untuk meningkatkan ketahanan, mencegah karat dan menjadikan sesuatu komponen lebih tahan lama. Melalui proses ini, logam dapat berfungsi dengan lebih baik dan persekitaran yang keras seperti kelembapan tinggi, suhu panas atau pendedahan kepada bahan kimia. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana salutan logam tersebut membantu meningkatkan kualiti dan jangka hayat pelbagai produk dalam industri logam. Boleh Encik perkenalkan diri, latar belakang pendidikan dan juga latar belakang pengalaman kerja. Okay, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Saya Encik Muhammad Khairul Ismail, boleh panggil saya Encik Kai. Background saya dalam bidang welding. Pendidikan saya dalam Ijazah Sarjana Muda WQI iaitu Welding Quality Inspection. Pengalaman kerja saya sebagai seorang tenaga pengajar dalam bidang kempalan selama 11 tahun lah. Di UC saja, tak termasuk di tempat lain. Sekali kita kena tahu apa itu salutan logam lah. Seperti yang kita sedia maklum, salutan logam ni adalah untuk memberi ataupun menjadikan sesuatu logam tu permukaan dia lebih tahan lama, ataupun mengelakkan daripada hakisan, ataupun dia menyalut bahagian permukaan logam tu supaya permukaan logam tu lebih tebal daripada biasa untuk mengelakkan daripada karat dan sebagainya. Penggunaan coating semuanya berbeza. Ada yang memerlukan suhu haba dan ada juga yang tidak memerlukan suhu haba. Saya bagi contoh kat sini powder coating. Powder coating kita memerlukan besi tu dipanaskan bersama salutan powder coating tu supaya dia menyerap masuk ke dalam material yang kita nak salutkan, nak coating. Sebagai contoh, material yang terdedah dengan cuaca lah, orang cakap kan, terdedah dengan cuaca. Powder coating amat diperlukan lah. Seperti pagar rumah contoh. Sekiranya hanya kita mengecat biasa saja, menggunakan cat biasa, kemungkinan akan berlaku corrosion ataupun hakisan. Dia tidak boleh tahan dalam jangka masa yang panjang. Sekiranya kita buat powder coating, kita dapat mengawal hakisan tu dan jangka masa untuk dia rosak lebih panjang lah. Kebanyakan kesalahan yang akan berlaku adalah dari segi prosedur kerja. Setiap salutan perlu mengikut prosedur kerja yang sepatutnya untuk memastikan salutan coating tu, salutan coating tu sepenuhnya digunakan pada logam yang kita nak salut. Okey, contoh step untuk salutan coating powder. Sebelum kita buat salutan coating powder, kita perlu bersihkan material terlebih dahulu daripada benda asing. Contoh grease, minyak dan sebagainya. Selepas itu kita akan mulakan lapisan yang pertama. Lepas tu lapisan kedua dan ketiga. Yang akhir sekali baru kita memanaskan powder coating tu dan tertanam dalam material yang kita perlukan tu, supaya tiada tempat yang tertinggal daripada kesan powder coating tu yang boleh menyebabkan daripada hakisan ataupun permukaan yang boleh merosakkan bahagian tertentu lah. First sekali kita akan tengok jenis salutan logam yang digunakan. Lepas tu kita juga akan memeriksa bahagian permukaan logam. Adakah permukaan logam tu disapu dengan cara yang betul, ataupun permukaan logam itu terdapat kesan
kesan-kesan logam yang tidak disalut dalam permukaan logam tersebut lah dengan bahan kimia. Okey, cara tindakan awal saya akan periksa kesan daripada hakisan lah. Maksudnya sekiranya permukaan coating tak menyeluruh, hakisan akan terhasil lah daripada permukaan coating tu. Okey. Lepas tu juga saya akan periksa dari segi kekuatan permukaan tu dan jangka hayat dia. Dalam industri salutan logam, terdapat beberapa kaedah utama seperti powder coating, zinc plating, anodizing dan chrome plating yang masing-masing mempunyai fungsi berbeza dari segi pelindungan dan kekemasan. Pemilihan jenis salutan sangat bergantung kepada jenis logam, kos persekitaran penggunaan dan tahap ketahanan yang diperlukan. Dari segi proses, keberkesanan salutan sangat bergantung kepada pembersihan permukaan dan prarawatan yang betul. Kegagalan salutan biasanya berpunca daripada permukaan tidak bersih atau kawalan suhu yang tidak tepat semasa proses curing. Pada masa hadapan, teknologi seperti nano coating dan ceramic coating dijangka semakin meluas kerana lebih tahan lama dan mesra alam. Sebagai kesimpulan, melalui kajian dan temubual ini, saya lebih memahami bagaimana salutan logam berfungsi dalam industri sebenar. Saya sedar bahawa proses ini sangat penting untuk memastikan sesuatu komponen itu tahan lama, cantik dan memenuhi standard. Refleksi saya ialah bidang ini sangat teknikal tetapi menarik. Saya dapat melihat bagaimana teori yang dipelajari sebenarnya digunakan dalam kerja harian industri. Kajian ini juga membantu saya menghargai kepentingan ketelitian, disiplin kerja dan keselamatan dalam proses salutan logam. Itu sahaja pembentangan kami. Sekian, terima kasih.